sana mendung sikit. Ni boleh lah. Pagi macam ni lah. Tak adalah. Memang pagi tadi saya tengok awan merah masa di kaki kerja. Pagi-pagi dia orang dah karaoke. Karaoke? Mahal. Patut buka. Pagi-pagi buka lah ngaji. Macam malam lah rasa. Order apa yang? Mi curry, Nescafe. Tu je. Tu je. Pukul 7.30 dah siap. Dah habis shopping. Kejap. Kejap. Kejap je lah. Buat apa lama-lama. Siap. Nescafe. Nescafe. Ni Khairi juga. Curry sama. Sama ni Khairi. Tada! Sabar. Sekejap lagi saya rebus. Dah lapar ke? Tengok, kakero habis. Dah menang, baru boleh masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Enak ulam hari ni daun selom nama dia. Ini ni pakcik yang jual ulam tu suruh aku try. Dia kata pucuk Ajinomoto. Ini ulam raja biasa. Ni tenggek burung. Ini apa Ya ni apa? Mana? Ni ulam apa? Oh, ini tu gajus, pucuk gajus. Oh, pucuk gajus. Yang ni tengek burung kan? Yang ini jering tapi tua ni rasanya. Koreh. Dah bola. Tak belah saya macam ni je. Koreh. Ha? Saya makan jering muda kan lah. Okey. Ya Allah, dia kokak macam tu je. You're the pride of Bergson, and I couldn't be prouder. Janganlah makan batang kan, makan daun. I ever done that with my hands. Okey. Lemak kan? Very serious. Lemak tak ada pahit. Ya semua benda tak baik. An old Interview pula aku sense no Jemput guys. Batang dah tak. Batang kan sedap. Kalau batang tu dah kira lomu. Batang. Ya Allah. operation is very Keri. Sedap oh dia punya tu. Segar-segar saya ulam ni. Dah campak pucuk ubi ya. Cubi dia tinggal.